Guys, selamat datang ke channel Roblox Malaysia 1819. So pada hari ni kita dengar YouTube Buenda Meli 111. Kalau dia masih adalah, tengoklah dalam channel dia. So jom kita main. So jom. Kita masuk server sebanyak dan seramai 5 orang. 4 orang. So kita tengok mana yang nak masuk lah. Pok je. Sabar je, keluar je. Lemak ada kelas cyborg. Go. Keluar oi, tekan merah. Tekan merah cepat. Cepat tu. Ngoni. Sini masuk sini. Cepat oi. Ya Allah. Tak belum. Sini je lah. Tak keluar. Tekan merah. Sini weh. Cepat weh, masuk. Kau dapat. Tak payah keluar. Lah, sampai keluar. Sampai bila-bila. Kau kat mana? Sampai bila-bila pun kita tak akan main kalau macam ni. Belah kita main maksimum 5 orang je lah. Maksimum 5 orang. Keluar weh. Tekan sini lah. Sini weh, cepat. Dah, keluarlah. Kau lambat. Sini. Tengoklah logo friend kau ni. Dia masuk. Nak aku dah tadi tunggu kau. Buenda Meli ke apa? Buenda Meli si Grow Garden je. Kita main naik in the forest. Kan aku mati. Tunggu balik. Dah tu ada 2 kelas alien, tahu tak? Yelah, sorry lah. Ada ni. Ada. Dah kau main sendiri dulu Betul Sikit-sikit dah net. Kau dah mula Dah. Ya, aku Kau pernah mula? mana? Apa yang aku mula? Syed bagi aku pistol Syed. Boleh kau? Tak nak. Nanti kat 8 detik. Aku bagi kau hammer je. Bolehlah hammer pak. Dalam mimpi. Sabarlah. Mainlah cepat. Hammer nak? Mana? Nah, ambil ni. Tekan tik. Kau dah ada hammer. Ya Allah ni. Tekan. Tolong jangan tekan ni. Ni, jangan tekan. Kan dah hilang dah hammernya. Jangan tekan ni. Tik. Ya Allah, si pun dia kerjanya. Cukup. Kita dah jumpa 1 chest. Weh, nak chest tak? Sini ikut aku. Tengok map. Aku yang dekat base tu. Kat logo api. Base. Mana kau ni? Hang mana hang? Tuh, cepat. Sini terus. Nampak.
Aku lah buka. Syok. Ya Allah, ada benda tak function ni. Kau buka sendiri. Tekan chest kau. Dah, tekan open tu. Aduh. Mancing. Bolehlah mancing. Dapatlah makanan. Mana? Kita dah Dapat mancing. lampu, woi. Ambil je lah lampu tu. Nanti kalau Alhamdulillah. Logo api. Dah ambil ke belum? Dah. Cuma pergi kat logo api. Malam pertama tak ada rusa. Rusa dia cuma kat base kita, tak buat apa-apa. Ha? Malam pertama tak ada rusa. Ada, woi. Ada. Rusanya dia tak ganggu kita, dia tak serang. Malam kedua je dia serang. Apa pasal banyak ikan ray ni? Okey, mantap. Cuba nyalakan lampu. Tak ada lah. Maaf, tak ada rusa. Dah cek pakai lampu pun tak ada. Malam pertama yang tak ada rusa. Okey, kita dah bawa sebanyak 6 ikan. Kita ada 6 ikan ni. Namakan. Syed, macam mana nak dapatkan baju Baju lain. Aku kena cari. Kes. Kat Aceh ada. Mana ada berapa? Tengoklah buka kat Aceh je. Kadang-kadang kalau kau jumpa kat mana-mana kau akan jumpa. Ni jom. Aku dah jumpa chest. Ikut aku. Aku nampak kau ni. Sini. Oi. Sini. Kau ni macam tak pernah main je. Sini. Sini. Ya Allah. Dah. Jumpa dalam ni. Dalam bank. Baik kau lari cepat. Masuk je lah dalam. Aku dah dapat ni. Nak bagi aku. Kau buka lah chest. Tengoklah kau dapat apa. Kau minta aku pula buat apa. Buka chest sendiri. Kau tu ada chest. Sarung. Nak aku dapat sarung. Sarung apa? Itu sarung untuk kau penuh kaset kau lah. Bagi aku lah, bagi aku. Tak nak aku nak ambil. Alah. Dah ambil Nana. Tak payah, aku dah ambil tak apa. Aku dah ada dah sarung. Sarung kau tu kan 5/5. Sekarang kalau kau dah ambil sarung kau per 15. Serigala ni kan. Geram aku dengan kau. Kau tahu tak? Kau tu hidup menyusahkan orang. Ni, kau ada set yang penuh kan? Ni ambil ni daging. Sini, keluar. Ya Allah, dia boleh pergi base. Kau pergilah tengok map. Map, kalau kau nampak ada logo chest, kau pergilah kat chest tu. Kau duduk dalam ni, tak function. Kau duduk base, kau dapat apa? Makanan orang yang cari. Kau ni pun lah. Makanan, kau tahu tak siapa cari? Aku juga. Buka je chest tu. Tapi kalau ada chest yang dah gambar pangkah, tandanya kau dah buka. We are Venom. Kita dah masuk level. Belum level maksimum lagi. We are Venom. Lapar tu. Syed, aku nampak logo chest. Tapi tak ada chestnya. Aku rasa tak ada logo chest. Kecil tu. Chestnya kau kena cari. Oi, tu apa? Tu, apa tu? Dah ada rumah dah. Halang kau ni. Inilah chestnya. Tak pandai buka lah kau ni. Cubalah cari betul-betul. Syukur kalau dapat baju. Tak dapat.
Dapat apa? Dapat benda tu. Bagus lah tu. Kalau kau mati, kau boleh hidup balik. Dalam Ambil je. aku dah dapat 3 tapi ada tanda-tanda dosa. Ni sini masuk dalam rumah. Oh, itu papa tanda. Weh, sekarang ni aku nak engkau berlindung dalam rumah tu je. Boleh. Kenapa hari kedua ada apa? Hari kedua ada rusa. Weh, aku dah... Alamak. Ini yang not good. It's not good, cuk. Sakit doh. Weh, sakit doh. Weh. Sakit doh. Tolong ah. Hari ketiga ada tak? Hari ketiga ada. Hari pertama je tak ada. Hari ketiga sampailah kita menang dia ada. Aku jumpa klinik. Atau dinamakan hospital. Kenapa dengan speaker aku ni? Ha? Tak ada benda lain. Ya Allah, ya Rabbi. Ampunkanlah. Kenapa? Ada rosa ni. Bila nak pagi tu? Ya Allah, dah lah aku lapar. Nak baju tak? Baju? Nak. Kau dengar? Allah, sakit. Sakit. Kenapa? Dah, aku mati dulu lah. Dosa. Bukan serigala. Nah. Kau duduk kat habis buat apa? Kau pergi ke aku sekarang? Ni, baju tu. Cepat. Kau nak baju ke tak nak? Cepat, gerak. Gerak ke aku cepat. Cepat, ada orang yang nak melintas kau dulu. Cepat. Lepas tu kau ambil semua bandage yang aku ada. Jangan singgah. Kau ikut je tanda tu. Ya Allah. Geranya aku. Kau geram sama aku. Aku geram sangat. Ikut je lah tanda. Aku faham lagi tengok. Aku benar tak dah lama aku main game ni. Yuk. Ada orang yang melindas kau dulu dah weh. Kau nak pistol ke tak nak? Kau pergi ke aku cepat. Nak. Kau ada pistol. Wah. Lemah betul lah kau ni. Makanan kau habis. Tengok kan dia dah datang. Alah. Aku baru nak minta kau ambil semua barang-barang yang aku ada. Dia orang tu dah ambil dah. Yelah. Dah lah nah. Aku dah kat hospital. Aku dah tahu. Kau segala. Jangan serang aku. Mana belakang kau nak. Makan aku dah mati. Kau ni tak serang aku. Weh, kau tahu tak kat dalam ni dah ada berapa orang? Dah ada 3 ngam-ngam. Kau tu yang lembab sangat dah kenapa? Ni nak tak? Baju. Nak bagi. Ah. Kau tak ada. Dah pukul asyik. Dah malam dah. Kok kau tu kecil? Siapa dia kecil? Nipu je lah kau. Ya Allah, aku tu dah besar. Dah. Aduh, aku pening aku orang main dengan si YouTuber pun dah tak pandai. Aku rasa aku nak menangis. Aku mati. Tengok dia mati lagi. Mati. Baik kau mati semua hidup. Biarlah dia mati. Tak payah revive dia dah. Cukup. Tolong. Tak revive dia dah korang. Dia memanglah tak faham betul. Dia dari berapa? Kau tunggu dulu. Kau tunggu. Tu lah. 6 kali kau jangan main lagi. Tapi kau main juga. Aku tak tahulah.
Yang aku tahu makan. Sedapnya ikan aku ni. Apa yang kita boleh ni? Allahu Akbar. Semua tak ada dalam ni. Dia ni. Potonglah pokok. Saring. Wak saring. Apa khabar wak? Wak nak apa wak? Wak saring ni kan. Saring. Kau nak apa saring? Tapi saring. Dah rosak ni saring. Mampus kau. Sabarlah. Mana aku punya ubat? Hilang. Ubat kau ada orang yang hijau tu dah ambil. Tuan, lain kali kau mati lagi tau. Tengok, tak ada benda kau. So guys, kita akan letak ni, kita ambil ni. Lepas tu kita akan membuat. Tak ada apa-apa kot. Hidupkan aku ni. So kita orang ada projek apa lah. Nanti kita akan hidupkan dia. Dia dah pujuk-pujuk. Janji jangan mati tau. Aku hidupkan kau jangan mati. Okey. Mati lagi malas nak hidupkan. Tu je senang ni. Mati lagi aku malas nak hidupkan kau. Sabarlah kau on the way lah. Kau ingat aku ni Sonic ke apa nak pergi sana? Aku bukan Sonic lah nak pergi sana. Selaju pantas dia tu. Kau datang? Tapi tolonglah aku kenapa mati dekat tempat yang. Aduh bengap. Kenapa? Kau mati kat tempat apa? Kat segala. Tengok. Aduh, kau tengok segala aku. Ambil. Cepat bandage. Ui. Nasib orang tu bagi aku bandage. Kasih faham bos. Aku pakai baju. Itulah, aku bagi kau baju kau tak nak. Sekarang ni kau yang berebut baju kat aku. Tolong. Kau kat mana? Kat sini, woi. Kat sini. Sabarlah, aku cari orangnya, bukan cari kau. Di dalam air. Mana orangnya ni? Okey. Ni kau ambil ni. Mana? Bapak dia. Nak ajak. Bapak dia. Mana ajak? Kau lawan lah kat bawah. Weh tu dia dah revive kau. Belum. Sebab dia dah malas dengan kau. Mantap. Bye-bye. Muncul Ni nak. Bye-bye. Kau revive budak ni. Sabar. Oi. Jangan efek. Kau revive juga budak ni. Baru aku berniat tinggi nak tinggalkan budak ni. Makasih revive. Yelah, kelas sangat dia revive. Makasih banyak-banyak. Tak banyak pun. Satu je lah.
Mana? Mana kok? Oh, sakit doh. Tak tipu. Sumpah. Sakit. Walaupun aku kena kelas. Weh, dia dah revive kau. Baik kau kawal cepat. Dia dah revive kau. Baik kau kawal cepat. Cepat. Jom turun. Sekejap korang. Sekejap pause dulu. Sekejap kita tengok dah 20.